Okay ni kita dah nak masuk KL. So kereta pun dah banyak. A good demonstration of the capability of this bike dekat dalam bandar. Tapi boleh kata preview awal lah, bila aku cakap nimble lah, aku tak kata senimble motor kecil-kecil macam kat depan tu lah. Tapi have a look at yourself. Kau boleh tengok sendiri, it's not that difficult kalau kau tanya aku. Cuma kena peka lah, bawa motor ni kena peka. Tak tahu bila dia nak tukar lorong semua benda. So benda tu, that one rider skill sendiri lah. Oh, ada member nak masuk. Smart tak boleh untuk motosikal. So yep, dah ada 10 minit lagi nak sampai pavilion. Dia bila macam ada kereta yang macam ni, yang makan ke kat kiri ni, dia jadi susah nak lane split lah. And korang kena berhati-hati lah, nampak dia tutup jalan. Tapi ideally you still want to be at the right side lah kalau kau bawa motor yang slightly besar. And kalau kau ada spotlight, buka yang kuning tu supaya orang nampak. Tapi janganlah buka high beam punya. Just enough untuk orang, kan dia ada mode yang tak berapa terang. Enough untuk orang tahu kau ada. Ni aku kena pergi kiri. Itu skuter yang asalnya aku nak beli tahun ni, tapi terangkat macam-macam lain pula. Alright, sini traffic akan jadi lagi banyak. So I'll give you a preview lah. Of how to navigate the traffic of Kuala Lumpur. Mungkin kat sini aku nak ke kiri. So kalau kau nak tukar lorong ni, kau kena make sure, sebab kebanyakan motosikal dia berlanggar dengan motosikal lain. Bila dia tukar lorong tu, dia tak expect, dia macam tak terfikir akan ada motor nak masuk. So be aware of that lah. Bukan nak kata aku ni polis traffic, tapi benda tu yang selalunya menyebabkan orang crash. Kau tukar lorong, kau tak tengok yang ada motosikal nak masuk daripada dah ada motosikal. So kau always assume akan ada motosikal. Oh, ada motosikal pula kat belakang. Suruh dia lari dulu. Alright. So kalau jalan macam ni, you be on the most left, you're set lah, senang. Tak payah risau. Nara 118 Maybank. So yep, kat sini lah kelebihan motosikal. Bukannya kau nak bawa laju pun, cuma just nak make sure kau, alah macam ni kau ada oh, yang ni kau memang dengan belok kiri. Kanan. Kat pavilion ni aku tak sure mana nak parking, sebab tak pernah pakai motosikal. Kalau ada valet tu boleh parking sedap juga. Tak menyelesaikan masalah lah. Kau kalau boleh bawa motosikal nak jimat parking. Bahaya. Kita dah masuk dalam KL.
Aku sekarang perasan banyak gila G-Wagon dah dekat Malaysia ni. Kaya-kaya betul orang Malaysia ni. Alright, kita dah masuk ke dalam Bukit Bintang. Kita dah sampai ke area Bukit Bintang. And ayo abang, saya tahulah abang kereta banyak besar, banyak mahal. Area sini agak sempit. So mungkin dekat sini kalau akulah, aku pun takkan menciluk kot bagi dia orang lalu ni. Sebab kau nampak tak, impossible lah nak menciluk in between that untuk motor besar. Tapi kalau kau tanya aku, area sini memang one of the tightest punya spot lah. So tak boleh apa pun. Keluarkan kaki untuk balance. Oh, dia pun nak belok kiri. Terima kasih. Kalau boleh, aku pun nak ke kiri juga ni. So dia still boleh